Okey, selamat datang pada anda semua. Jadi pada hari ini kita akan tengok satu lagi fungsi yang menarik yang ada pada sistem Lilify Pro ni, iaitu pembantu perniagaan ni. So, pembantu perniagaan tu anda berada di sini, di sebelah kiri, anda boleh klik pada tab pembantu perniagaan. Okey. So, untuk pembantu perniagaan ni, so yang dinamakan sebagai Hello Aira ni. Jadi untuk Hello Aira ni, bagi akaun percuma, anda hanya diberikan tempoh trial untuk chat dengan kita punya Hello Aira ini selama 7 hari lah. So kalau anda nak teruskan anda punya chat perbualan ni, atau ada masa anda nak teruskan lagi guna fungsi ni, chatbot ni, so anda kena langgan lah pada akaun premium supaya anda boleh dapat akses unlimited kepada fungsi Hello Aira. So apa sebenarnya fungsi Hello Aira ni? So, Hello Aryan adalah satu chatbot yang mana dia adalah berfungsi sebagai anda punya personal assistant untuk anda bisnes dan juga kehidupan anda. Jadi bermakna Hello Aryan ni dia boleh bantu anda dalam bentuk chat. So, anda boleh chat dengan dia untuk kalau kata anda ada masalah bisnes ke, anda butuh ke, stuck ke, anda tak ada idea ke, ataupun anda mungkin nak minta tolong dia buatkan copywriting ke, ataupun nak tanya pandangan ke, atau anda dan tak tahu nak urus masa ke. So, jadi Aira ni dia boleh bantu anda dalam berbagai-bagai aspek dari segi bisnes, bukan saja bisnes tapi dalam anda punya kehidupan, ada punya life and work balance dan sebagainya, urus masa dan sebagainya. Jadi kalau anda ada apa-apa masalah pun anda boleh tanya pada Aira, insyaallah. uh, Hello Aira ni dia akan bantu anda. Dia akan jadi anda punya personal assistant 24 jam 7 hari seminggu tanpa rehat. Okey. Jadi kalau anda nak gunakan fungsi ni mudah aja. Anda hanya perlu klik pada button di bawah ni, klik chat hello ni, tekan chat. So dia akan buka anda pada satu tab baru. Okey. Okey, dia akan buka. So anda perlu baca dulu, pastikan anda baca dulu apa yang dikata dalam ni. So jadi untuk kita nak memulakan sesi perbualan dengan Hello Aira ni, so anda kena tekan reset dulu Kalau katalah anda nak memulakan satu perbualan baru, anda kena tekan reset dulu Ini untuk membolehkan agar data-data yang tak bertindih sebab Hello Aira ni dikongsi oleh ramai pengguna. eh. Jadi kalau takut nanti data daripada yang pengguna lain akan termasuk ke sini. So nanti jadi macam annoying kan. So untuk mengelakkan berlaku benda tu, so anda tekan reset dulu agar kalau ada peti data tu dia akan buang. So tekan reset dulu. Okey, contoh ini contoh macam mana saya berborak So anda boleh baca, Assalamualaikum, selamat datang. Aira Abdul Je untuk ni. So kat sini dia tanya kita nama lah. So saya Nizam. Okay. So tekan. Okay. So jadi Aira ni dia akan tanya dulu. Dia akan tanya kita nak sokongan daripada mana, aspek mana, nak bangkit semula ke, nak konsisten ke, nak minta apa ya, nak bantu badan macam mana nak bagi konsisten ataupun macam mana nak cara nak naikkan jualan bisnes. Anda boleh tanya macam-macam. Contoh kata kalau target kata bulan ni nak target nak dapat RM5,000 sebulan. So macam caranya anda, macam mana cara nak buat. So IRA nanti dia akan bagi anda step by step detail apa perlu anda lakukan untuk anda capai target tersebut. Ini contoh-contoh lah Jadi kat sini anda dah boleh chat, teruskan chat. Okey, katalah saya nak ambil ini. Okey, saya chat sini. Okey, jadi chat apa saja. Okey. Okey. Jadi anda boleh teruskan chat sini. Okey, so jadi katalah cadangan saya bila anda nak gunakan Hero Aira ni, kalau boleh satu topik perbualan, satu kali chat. Maksudnya gini Katalah untuk perbualan untuk perbualan ni anda nak gunakan ni untuk nak cerita tentang topik target RM5,000 sebulan. Okey. Katalah anda nak buat chat baru dan chat tu dia chat yang bukan melibatkan topik target. Katalah nak tanya pasal masalah bisnes yang lain. So cadangan saya ialah tekan new chat. Kalau boleh jangan campur campur. So pastikan kalau topik tu berbeza, anda tekan pada start new chat. Jadi katalah nanti besok katalah anda nak pergi semula pada chat yang baru tu, contoh sini saya tekan new chat. So nampak kat sini akan ada dua conversation. Okay, kalau klik pada ini dia akan klik pada conversation yang sebelum tu. So yang ni anda boleh namakan anda boleh rename lah. Contoh katalah topik apa? Topik uh, topik target RM5,000. Jadi save. Okay, so jadi nanti kalau anda nak pergi semula pada topik perbualan tersebut. So anda hanya perlu klik pada tab ni dan anda boleh sambung semula lah.
So tak perlu nak kita nak check dari awal. So jadi semua data-data yang dah pernah check tu akan disimpan sini. So anda boleh sambung je perbualan tersebut. Dan kalau kata anda nak buka thread baru, tekan pada new conversation ataupun tekan pada start new chat. So dia akan chat baru. Dan sama juga bila anda nak buat chat baru je, anda kena tekan reset sini. Okay? Supaya tidak berlaku perpindahan data. Okay? Okay. So itu caranya bagaimana kita nak gunakan Hello Aira. Okay? Jadi itu saja dari saya. Sekian terima kasih.